Apa untuk vlog kali ni? Sekinchan jangan datang hari biasa, datang weekend. Cantik juga. Betul. Welcome back to my channel guys. Okay guys, so hari ni aku dengan member aku Viper, kita orang nak pergi ke Kuala Selangor. Aku tak ingat lah apa nama tempat tu. Tempat tu selalu agak famous lah, orang selalu pergi lepak kat sana minum. So hari ni aku dengan dia je, kita orang 2 biji motor, tapi dia bawa wife dia. So bertiga lah. Okay, 2 biji motor, 3 orang. Sekarang aku on the way nak pergi ke rumah dia. Lepas tu baru kita akan gerak pergi ke sana. Okay, so jomlah pergi ke rumah dia. Alright. Dah apa ni? Breakdown ke apa ni? Breakdown juga. Baik, breakdown dia. Okay guys, so sekarang kita dah nak on the way. Dekat depan tu ada Meme dengan wife dia, Umi. So hari ni kita nak ke Sekinchan. Alamak, tapi cuaca kat depan macam mengerikan lah. Gelap je kat depan tu. Air ni kau pergi basah pula. Dia balik basah tak apa, jangan pergi basah. Pergi basah tu masalah. Dan balik tak ada hal kalau nak basah tu. Tak apalah. Alright, so sekarang kita nak on the way ke Sekinchan dulu. Nanti dah sampai aku update. Alright guys. Guys, kita dah sampai dekat Sekinchan, dekat colek-colek di sawah. So jom kita masuk tengok dalam ada apa. Colek-colek di sawah. Awal sangat ni kita sampai. Ya, tempat dia pun nice. Angin je. Aku sayang buaya ni, Umi. Tak nak lah. Jom. kau ni? Sedap. Ha?
Sedap. Kan? Bawah. Pas pelik tapi dalam mesti sedap. Sos lagi sedap kan? Yang batu putih tu kopi sawah. Yang tubuh tu tebu air til. Oi. Pas sekali dekat sini berangin je. Berangin. Bapak makan kenyang. Sini je dia. Okay guys, kita dah siap makan dekat colek-colek di sawah. Sekarang kita nak pergi ke tempat seterusnya. Guys, kita dah sampai dekat Skichan, tempat orang lepak, tempat kapal terbang. Nampak tak? Nampak je, kita ternampak je kapal terbang ni. Okay, so kita ambil gambar tengok. Kita ambil gambar tengok kapal terbang. Ini pun nampak kapal terbang dia. Nampak lagi. Ada kereta api. Nampak lagi ya. Kita kat mana sekarang? Kita dekat Terminal Skichan. Alah, kemah kacau pula. Di rumah depan. Rumah dekat. Tak tunjuk. Tak tunjuk tu apa. Situ ada. Alah, dah sampai dah habis tutup. Tak tahu. Apa tak tunjuk tak ada. Oh, satu Ahad je. Alamak, jomlah. Tutup juga. Saturday Sunday je. Tu. Saturday Sunday. Sampai tempat kedua. Ni tahu aku nak buat nama tajuk district office.
Apa untuk vlog kali ni? Sekinchan jangan datang hari biasa, datang weekend. Oh cantik juga. Betul. Ini dah tempat kedua kita orang datang. Oh tutup juga. Dia buka Sabtu Ahad je. So siapa yang kerja shift minta cuti Sabtu Ahad. Kalau cuti weekday macam kita orang, tak ada apa. Datang saja je. Ambil angin. Pantai. Masuk sini. Tak nak sampai pun. Ni first time sampai sini. Salah ke? Pusing balik eh? Ha? Paku. Baik. Tengah hari pukul 3 bapak. Tapi dia punya panas dia tak adalah panas sangat sebab dia berangin. Boleh lah rasa panas tu. Dia tak panas sangat berangin. Oh angin kuatnya. Air pasang surut. Air dah naik. Kau angin ni kuat. Macam tu lah ribut. Wah segar. Panas macam ni kena air sejuk. Mek, ada tempat duduk di sini. Ada tempat duduk. Tempat duduk. Wah, angin dia kuat. Dia tak rasa panas. Walaupun macam terik matahari tapi dia tak panas sebab angin dia kuat. Guys, untuk vlog kali ni sampai di sini je. Kita orang pun dah nak balik dah daripada Sekinchan, Pulau Redan Sekinchan. Okay, so dah nak balik ke KL. Alright guys, macam biasa, yang mana belum subscribe channel aku lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, jom balik ke KL. See you guys next video.